So cantik. Sekarang pukul 7.20. Pergi work hari ni. Wih, kena shoot video. Tapi, I pilih untuk main ni lah. Gemuruh jiwa. Gemuruh jiwa. Hai. Hello. Hai. Kita So where are we? Well, we are at Q Bistro Yeah, Cubis Road. in Putrajaya. Yep. It's about 10:50 at night. 10:50. Kita keluar makan-makan supper. Makan supper. Dating. Yes. Sebab tadi kita tak sempat dinner lagi. So, kita tunggu lambat sikit dan kita keluar. Supper terus. Alright. Sayang order apa? Itu kita later. Oh, later tunjuk. So Okay. now, nak tunjuk apa kita beli. Apa kita beli? So yang ni Lira belanja I. Ya. My new mic. New Hadiah microphone. untuk husband. Okay. This Wow. is what do you call this yang? Cover dia. Color. Cover lah. Okay, tapi kita beli DJI mic Mic Mini 2S. Mini 2S. This one. See? Wow. Can you see Mic Mini 2S? Okay, show them kita pakai apa sekarang? Sekarang. The case. Oh, the case. Sorry, Sam. Yeah, I bawa. Oh, this one is Mic Mini 2. No, this is mic Mini first generation. Mic Mini first generation. So Oh, why? now, for your information, we are recording using this, This right now. the OG mic Mini. Then today, my wife belikan mic Mini 2S, which is very big, Yeah, great. This is new. This just came out few weeks ago, Sam. Few weeks ago. It's bigger. about, yeah. Oh, it just came out a few weeks ago, right, baby? No, this month. August. This month. Yeah. So now it's like the 18th of August. Okay. Awal bulan. Yes, we want to test lah. Kita nak test. Kita buat Because- taste test. Taste test. Okay. Because I believe korang dengar sekarang sangat annoying kan, bising kan. Ramai kat sini. Oh, Okay, sorry. wait. But before that, why don't kita denoise? Yellow colour, right? Yes. Okay. So it's already yellow colour. Kita dah pakai LED. noise cancellation. Noise cancellation is already on. Why don't now kita try denoise editing punya apps. Macam CapCut ke apa-apa We punya try to apps. denoise. Kita try denoise. So 1, 2, 3. Denoise. Okay, so what So do you now think? it's denoise already. Now kita denoise. I'm not sure if you guys still can hear background bising-bising kat belakang. Sekarang it's very loud in here. Yeah. Bising. Tapi maybe you guys can hear it's better. Yes, hopefully you guys can hear us better. Kita nak review our new mic. Yes, this one. Jom, saya tunjuk. Okay. Okay, ni bukan paid review, bukan kita beli, sponsor. saya beli hari ni. Yeah, my wife surprise I tadi. Ya. Kita tunjuk. Dia buka sama je macam yang Tak sama. Tada. Wow. So dia datang dengan banyak colour kan, baby? Yes. Okay, so this is the one. This is what they give you. But then you can change this to all different colors. This is amazing. Oh, warna purple. They have So a you lot can of change. colours. Yeah, so you can change according to your outfit of the day. Okay. Kita boleh tukar-tukar. And then they have the this is transmitter, right, baby? This is receiver. Receiver. Okay, Yang this is ni the receiver. transmitter. Transmitter, okay. So, by the way, you guys can use four Oh. transmitters. So macam the old one, Dua sahaja. boleh pakai dua saja. Yeah, see the difference? Dua saja. This But the is new four. one, You can use 4 transmitter. 4 mic. Belilah lagi 2 ni. Kalau lah ramai-ramai nak buat vlog kan. As usual. and dia ada magnet juga. Yes. This wind thing is they only give this color. Yang dulu you get black and also this color. Okay, that's okay. That's not very important. Now, I nak tunjuk korang how kita tukar this colour. Because I'm wearing blue shirt, I pilih this colour lah. Match my outfit. Nice. Still nice, right? Yeah. So dia macam Cantik. satu. It looks macam part of your outfit as well. Yes. So sayang because sayang pakai baju hitam. Hitam. Okay. Okay. So situ kita ada banyak colour. Sebab warna hitam, I'm wearing black, so I will use this. Kejap. So,
Okay. Okay. Then put dekat baju saya. Contoh. Okay, contoh ya. Macam ni. See? Tada. So matchy. Matchy. So now, we want to try the audio pula. Okay. Oh. Hi. I'm back. Okay, it's actually bigger than... Oh, food is here, baby. Oh, food is here. Okay, jap. Iklan. Oh, it's good. It's actually bigger than my Mini. Yes. But it's cuter. I feel. Cuter. It's so cute. And this is on me. Okay. Matches your outfit. Matches my outfit. So what do you think, baby? So this is us talking. Okay. Yeah. This is okay. Let's bring Okay. and see. Let's Ada bring. ASMR tak? Okay. Dah. Bismillah. Oh. So sekarang ni dekat belakang ni semua memang bising gila. Bising sangat. Kita orang pun tak boleh nak dengar suara each other sangat. ASMR. Oh, sayang pun dia tertarik. Ya. Tak berapa manis. I like that. So yeah, by the way, shout out Pak Dynasty. Buddy, let's go. Nobody, let's go. So nice. Kita kat mana tadi, baby? Oh, kita Dekat. tengah test. Ah, Okay. So ni video noise cancellation on the mic sahaja. on the mic sahaja. So now we want to try noise cancellation With the editing app. with editing app. So kita nak denoise lagi, tambah lagi dekat app. So 1, 2, 3. So what do you guys think? Adakah suara better? Suara berubah ke tak? Do we need to denoise every time? Or do we just use the DJI punya noise cancelling? Yeah. So, yelah. Kita akan pakai mic ni all the way. Our YouTube videos and all the TikTok semua kita akan pakai ni. So, stay tune dekat vlog ni. Because kita orang akan pergi staycation. Another staycation dekat Putrajaya je. And tak nak tunjuk sekarang. Kita akan tunjuk nanti. So, kita nak makan je dulu. Okay. Sayang, look at my food, baby. Yes, so good. Bibi makan dulu, nanti sejuk. I ordered Maggi goreng. Oh, now I know. Tadi sayang cakap nak surprise. Okay lah. Maggi goreng ayam. Maggi goreng ayam. Actually cantik lah, baby. Dia Tengok ni dia sejuk ya. besar lah sebenarnya. Dia macam screaming DJI. Tapi it's like, it's very macam funky, you know. Funky. But because of the colour kan, you like. My wife belanja I. Oh. Just because present. Oh. Okay lah. Kita enjoy dulu makan. Okay. Kita orang nak borak-borak dulu with each other. Nanti kita record. Bye-bye. Bye sayang. Hello. Hello guys, we are back. Kita baru habis makan. Boom, 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 boom. The boom. My favourite mama. Yes, mine too. Yes, Okay, now kita nak test. Okay, kita nak test pasang lagu dekat dalam kereta and korang dengar noise cancellation tu power tak power. Okay, so sekarang ni warna biru. Biru. Lampu biru so maksudnya biasa je. Tak ada noise cancellation. Oh, yeah. Kita pasang video kita sendiri lah. Boleh. So, okay. Sebab kita takut copyright pasang lagu. So kita pasang lagu, kita pasang video kita sendiri Kita lah. pasang suara kita sendiri. So ni video kita orang sendiri lah. Video kita orang bercakap dekat belakang. Mungkin rasanya bising juga kan. Korang akan dengar. Okay, now kita test ni saya. Double tap. Double tap. Walaupun ada banyak lagi option. But we will start with nasi lemak. Belum lagi. Okay. Now dah yellow colour. So what do you guys think? Beza tak? Macam mana? Ada beza tak? Sekarang ada bising-bising dekat belakang ni sambil kita orang bercakap. Now kita nak denoise guna app, editing app. Editing Okay. app. Now kita nak denoise guna editing app. Oh, 1, 2, 3. Denoise. Okay, so what do you guys think? Beza tak? Beza tak? Banyak beza tak? Actually I wanted to say that kalau korang record pakai handphone with receiver cocok dekat handphone, lagi power. Yes. Lagi sedap. It's just that using DJI Pocket 3, I tak tahu nak edit dia macam mana. And good night. Bye. Bye-bye. Hello. Hai sayang. Hello. Hello. Saya nak pergi work. You work hari ni, wife I hantar pergi work. Sekejap lagi. Biar I yang drive lah. Lagi, I ambil balik. Yes. Yeah. Nampak? You guys can see the orange one. Yes. Saya bawa kapal tu lah. Sekejap lagi. Which one sayang? Tak Don't know yet. Don't know yet. Can't see from here. Okay. So now I'm just sending him to work. Nanti later ambil balik. Later ambil balik. Bye baby. Bye baby. Bye. I love you. I love you. See you tonight. See you later. Bye. Bye.
Bye. Hello. So we are back. Hari ni hari kedua kita beli Coffee Bean again. Singgah kejap. Back to back. Back to back. Tapi I order air yang sama. Double chocolate cream crown. Double Lepas tu, chocolate with chocolate cream crown. Double chocolate with chocolate cream crown. Yes. Sebut pun. I order ni. Tapi this time around, I minta penutup yang penuh. Tutup habis. Tutup habis sebab I cakap dengan dia takut tumpah. Malam kita minta yang normal, dia bagi lubang besar. Yang ni, dia bagi lubang kecil. So, yes. Dia kata reason dia is kalau macam ni, aisnya kurang. Kalau yang lubang besar tu, ais ni banyak. So, kita dah dapat jawapan. Dengan ini, saya tak marah lagi lah. Coffee Bean. Korang boleh je pilih. We love Coffee Bean. We love Coffee Bean. Checking in. Checking in. Kita kat mana sekarang? We are at Fraser Residence dekat Putrajaya. Oh, bukan New hotel. Cameron tu bukan. Bukan. Bukan Fraser. Fraser Hill. Bukit Fraser. Yes. Tapi kita dekat Fraser Residence dekat Putrajaya. Our coffee. Dengan I punya coklat. Cream crown. Dengan Register. Oh, sorry, check in. Lanjut. Sementara my wife tengah register. Oh, check in, sorry. Yang ni dia punya lobby. Lobby. Ya, betul. Yes. Satu je. Okay, jap. I bawa pusing jap. Ini dia punya lobby. Tengok jap ada apa. Dapat menunggu dia. Sekejap lagi lah kita tengok. Sekarang pun baru pukul 2.10 minit. So, yeah. Oh, macam ni. Oh, besar. Oh, okay. Oh, thank you so much. Thank you. Boleh? Okay, thank you. Ada ni semua. Coffee machine. Yes. Kita tengah tour hotel. Tu hotel. Sekejap. Sebab hotel ni baru, jadi 3 kita... hari. 3 days old. Yes. So, we are just So, kita lucky dapat opportunity to see. to see all the hotel, see, all the rooms. So, kita tengok. Yang ni dia nak tunjuk kita... 2 bedroom. 2 bedroom. Ours It's just studio. is just studio. Correct. Dia nak tengok-tengok. Nak tunjuk korang. Sebab mungkin korang pun nak datang and... Merdeka dah full, Oh. by the way. Merdeka dah full by the way. Yang ni ialah 3 bedrooms. Tunjuk sikit sekarang. Betul? Oh, okay, besar. Dream kita. So, yang ni dia punya toilet, walk-in wardrobe. Yang ni master bedroom. And then view. Tengok sikit view. Tada. View masjid besi. Wow, yang ni yang korang tengok dekat Threads. Mostly orang duduk sini. Ya, besar bilik ni. Yang ni kitchen. Sayang. Bilik semua ada Dia TV. kata each room ada balcony. And TV. And ada TV. Oh, look, baby. What, Yang this ni one? macam master bedroom je. Tapi this one tak ada bathtub. Tak ada bathtub. But still big. Ada TV. Not ni. View. View. Nice. Wow. Nanti besok pagi I nak jog kat bawah tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. So yang ni bilik 3 bedroom. So big. Jom. Ooh. Let's go back to our room. Let's go back to where we belong. Okay. Now kita nak tunjuk bilik. Come. Come. First, kita ada washing machine. Washing machine. Ada tempat masak. Katanya adik malam ni dia nak masak Maggi kat I. Kita tengok. Lepas tu, ada coffee machine. Coffee machine. Okay, come. Microwave kalau nak panaskan. Microwave kalau nak panaskan. Yeah, of course. Oh, brand new. Dekat sini semua brand new sekarang. Minibar. Brand new minibar. Okay. Okay. But Tempat letak baju. Okay. See the toilet. Toilet. Toilet as per usual. As per You usual. have the sink and then And then kita ada bathtub sayang. So cool. Okay lagi. Come. TV besar. TV yang besar. I rasa macam ada Netflix. Netflix. The smart TV lah. Smart TV. Lepas tu, this is the katil. Oh, katil nampak. Wow. And look at the view. Look at the view. Masjid Besi Putrajaya. Oh, Yes. kita dapat depan ni sayang. Mana ya? Depan swimming pool. Nice. Okay, kat sana Q Bistro. Which we will go later. Yes. Tonight. Kita akan pergi ke bistro daripada hari tu lagi adik dah Yang cakap. tu masjid. Sorry, bukan masjid. Yang tu Jambatan Putrajaya sayang. San Francisco. San Francisco. Jambatan Pulau Pinang. Ya. Yeah. Oh, Lepas lepas tu tu- boleh nampak sana PWTC. Sayang. PICC. PWTC tu. Oh.
Are you happy, baby? Very. Very happy. Yes. So, kita nak enjoy je dulu. Oh, tengok VIP kita. VIP. Are you ready, baby? Mana driver saya? Are you ready? Yes. Jom. Jom. So, kita dah bayar. Nak kita kat Air 8. Careful sayang. Bayar tadi dalam RM40 untuk 30 minit. Tapi actually, baby dia bagi 40 minit. Yeah. So, Extra. 30, free 10. Okay. Okay, so kita bagi wife kita pegang apa yang patut. Come. Motor ni start dia ada signal lagi. Let's go. Let's go. Okay guys, so hari ni apa yang aktiviti menarik korang boleh enjoy. Mula-mula macam nak buat apa dekat Putrajaya kan. Sebab kita orang duduk dekat area sini kan. So nak buat apa, nak tidur staycation dekat Putrajaya. Tapi turn out, okay, memang best lah. Ada motor comel And then Masjid Besi, Bistro. Yes. Pum. Yay, I pula jadi passenger princess. Passenger princess. Wih. Sedihlah aktiviti yang menarik petang-petang ni. Padahal tadi kalau korang nak tahu kan, padahal Lira kena record video. Kena shoot video. Tapi, I pilih untuk main ni lah. Sebab, lagi best apa? Boleh main-main ni. And, the best part is, kereta ni boleh reverse tau. Tunjuk sikit. I tunjuk sekejap. Hopefully korang boleh tengok. Oh. Dia nak reverse dia lembik sikit. Baby, Ya. I bagi tahu mama abah, baby rempit. Ya, I ada lesen motor tau. I tahu. Saya ada bawa Ya, baby, lesen. nampak macam fokus Nampak macam fokus Saya bawa suami saya ni. Oh. Wee. Kiki, do you love me? Are you riding? I'm riding. Yes, sir. Yes, sir. Malaysia. Oh, yang tu roket tu, baby, depan tau. Roket apa, I tak tahu lah. Kejap, I nak tunjuk. UFO. Sekarang kita dah seberang sikit. So, yang tu lah hotel kita tadi. Kita kat situ. Yang tu hotel. Wow. Amazing. Kat mana dah kita? Kita sampai kat sini dah. Suami saya bawa saya ni. Oh, untuk korang yang menonton YouTube ni, ada tak sesiapa yang duduk dekat rumah ni? I just curious lah, ni taman apa? And Lira kata rumah belakang ni giving apa ni, TV3 punya Rumah orang kaya. Rumah orang kaya TV3 kan. Yang macam CEO minum orange juice. Minum orange juice. Breakfast roti. Yang ni lah, tapi cantik. Cantik. And then tengoklah dia kat tengah-tengah ni. Patut I nampak ada kolam lah apa lah. Macam best je. Tapi best lah. I think maybe kalau kita tak stay dekat Fraser kan, next time we can just come and then Chill kan? brisk walk, bawa ni. Cantik lah tempat dia. Sini boleh suruh mama abah bawa. Comel. Tak payah brisk walk, naik ni je. Ni diorang mesti nak walk. Ramai orang piknik, orang letak kursi Boleh healing. healing-healing sini. Best lah. Yeah, so nice. Look at the view. Bucket list yang ni I dah dapat. Cuma nak naik water taxi tu belum dapat lagi. Tak apa tu kita datang masa September nanti. September. Tengok tu orang naik boat. Macam best. Macam seronok Inilah mercu tanda Putrajaya. I masih tak tahu istana kat mana. Tak tahu saya nak the one. Tapi jauh lah. Jauh lagi lah. Kan betul lah cakap. Dia tengah recording. Kita baru cakap lah set TV3 punya cerita kan. Ni. Dia tengah shoot. Set TV3. memang dia orang tengah berlakon lah. Dia tengah berlakon cerita. Sorry. Oh, sorry. Yeah. Memang betul lah tengah berlakon. Drama-drama CEO. I dah cakap dengan saya. Drama CEO. Dia memang drama CEO TV3 rumah ni. Saya tengok cerita Melayu banyak lah. Ya, Akasia. So cantik. Sekarang pukul 7.20. Cantik kan baby? Yes. Nak tak? View. And tak tahu lah nanti masa merdeka cantik mana. Bila ada bunga api kan. Tapi saya tak tahu lah bunga api nanti dekat sana ke, kat sana ke. Tapi yang pasti adalah bunga api. New Year ada bunga api ke Putrajaya? Komen down below. Kita nak buat. Normally ada lah baby. Ya. So kita dah kena book lah.
Book siap-siap 2027. And yeah. Muah. Morning. Grooming check. Selamat pagi. Morning. Alright, Tiba-tiba. we are at breakfast. Yeah. Look at what I got. So it's asparagus, Asparagus. chicken sausage, Chicken sausage. streaky beef, Mm-mm. and hash brown. Wow. Saya nanti orang kata I ulang je apa saya cakap. Tak, Sebab I it's pun from tak tahu. I. Dia Tapi- memang kembar I. Kembar, yelah. So yang ni lah, sama je. Basically sama je dengan ni. Apa dia Memang ambil. sama. Cuma sayang punya ada French toast. I tak ambil. I ambil French toast. First plate kita. First plate. We see berapa round hari ni. Tapi quite a lot of food. Ada nasi Betul. lemak. Nampak nasi dagang, Ya, nasi dagang. mi goreng mamak. Porridge. Lepas tu I cakap dengan Dira, jangan ambil kopi because sekejap lagi nak pergi beli kopi. I did nak bawa air kopi lah. Kecil je tempat ni. Wow. Seman. Panas. Panas tu. Ini kita ambil betul-betul dia baru lepas keluar Look at oven. that. Oh, smells Saya, good. saya nak butter. Tak nak. Tak nak. Okay. Saya ambil. I makan macam tu. Second plate. Second meal of the day. Second meal of the day. Ini apa sekarang? Sekejap, nasi maklum, nasi lemak. Nasi lemak dimsum. Ayam, Ayam. goreng berempah. And this one normal lah. Tapi dia punya ikan bilis ni dia pakai macam ni. Oh. This one is dim sum dengan sos dim sum dia. Baiklah. Okay. I Sayang ambil apa pula. sayang? Saya ambil brown rice. Dia Nasi cakap dagang. nasi dagang tapi nampak macam brown rice. Nasi dagang, ayam goreng berempah. This one is from the gulai. Gulai ikan tongkol lah. Tapi saya ambil air telur je. Sebab I tak Tak suka suka ikan tu. ikan tongkol. And then telur. Telur. What happened then? She just tried my nasi dagang. No, I always say to try. Okay. But what was that reaction though? I feel it's a bit too healthy. So it's not nasi dagang lah. I think it's brown rice. Brown rice lah. Cuba korang tengok. Is it brown rice or nasi dagang? And it's not like pulut-pulut sangat tau. It's kering. So it's like nasi brown rice. I don't know. Maybe saya yang lagi selalu makan nasi dagang, saya tahu. Adik suka makan nasi daging. Nasi daging. Okay, but the curry sedap. Are you okay? Kari gulai tongkol. Ya, bukan nasi dagang. Kan, betul kan? Just brown rice. brown rice. Tapi kari ni selamat kan? Curry dia sedap. Hai. Kita tak buat whole tour lagi. Semalam. Betul? Panas. Proper. Tapi okay jap. Yang ni kan. Yang ni sepanjang area ni is hotel. Okay, yang depan ni is hotel. Yang ni mall. Yang ni mall. And then tu tadi kita orang breakfast kat sini. Kiri ni hotel. And atas ni pun hotel. Okay, so yang macam kita orang single room semua dekat sini. Yang macam 3 bedrooms sini. Yang ada balcony. Depan tu masjid besi. Kita nak walk. Kita nak turun bawah. Nak beli kopi. Kopi. Adik tak bagi I minum kopi kat buffet tadi. Dia kata, ni. beli. Ni jalan nak ke bawah. tak on lagi. Tak on lagi. Ya, I cakap dengan Dira, jangan ambil kopi. Sebab nak pergi beli kopi dekat Zeus. Yay. Korang suka minum apa kat Zeus? Oh, do you know that time ada Thai tea tu? Tu adik suka sangat. Yang tu sedap pun sayang. Ya, tapi dia discontinue lah. Thai tea yang dia boleh mix Apa Thai chai tea apa Thai dengan yang apa? green. Green and nian black tea tu. Dia boleh mix green dengan hijau. Yang ni nanti dia akan buat mall. Ada kedai-kedai kat bawah ni. Atas mall ni is hotel yang 3 bedroom. Actually sayang, sangat panas lah. Panas sangat. Matahari atas kepala ni. Kita dah dapat. Dah beli air. As usual, I'm not a coffee person. A cooler guy. Cooler guy. Yes, that's all for now. Tak sempat nak tunjuk korang full tour for the hotel sebab ada banyak yang tak buka Tak lagi. siap lagi. Next time we come back again, then we show. Next time. Okay. Okay, now we are going back to the room. Going back to the room, siap-siap, check out, and then see you guys. Later. Bye, bye-bye. Jap, nak tunjuk. Yang ni mall. Nanti ni lah mall, Terra. Tapi dia panggil Plaza Terra. Bawah ni semua akan ada kedai-kedai, retail. But atas is hotel. Yes. So yes, see you guys.
Bye. Oi. Close Oi. it, close it. Hello. Good morning. Good night. Good evening. Good evening. Hari ni kita punya hari pertama. Day 1. Day 1 nak job. Let's see how it goes. Dah lama dah berapa bulan dah baby? Lama, 2 months plus, 2 months plus. Start run. So now we're gonna start running again. Yes. Kita tak ada apa-apa cita-cita. Tak ada. It's just we just wanna maintain, nak keep fit. Keep fit je. So Because I pun rasa dah tak dah fit. lama So dah I tak run. rasa perlukan perubahan. okay. Yes sir. Yes sir. Are you Let's ready? go. Yes. But kita takkan buat susah-susah. Taklah. Light je. Light je. 4 km je lah today. Sebab hari pertama InsyaAllah. so bagi chance lah. Light. Yes. Yes. Let's warm up. Excited. Jom. Excited. Okay. Hi. So hari ni kita dekat Putrajaya. We are going for a night run. I dengan my husband behind the camera. Show yourself, Sam. Cameraman. Okay, so today kita nak buat light-light je. We'll see how it goes. Excited. Jom. Excited. Jom. Let's go. Let's go. Okay, korang ada tak problem ni? Di mana kaki kiri korang lagi besar daripada kaki kanan. So, kasut ni, kasut baru lah. Legit. Tak adalah, just kidding. Tapi, I dapat rasa sangat ketara. Sebab kaki kiri I besar. Kaki kanan I kecil. I tak tahu lah. Dira pun sama. Betul? Dira pun kaki kiri besar, kanan Yes. kecil. Korang? Kanan kecil. Ataupun korang terbalik? Which one? Kita orang right-handed. So, We don't know why. ada effect ke apa ke? We don't know why. But, sekarang nak warm up dulu. Are you ready, baby? Yes, let's go. 4 km tau. Okay. Okay. Hello. Hello. Kita baru je start running. Yes. Yeah. Kita cuba habiskan InsyaAllah. sedaya upaya, insyaAllah. Let's try. Let's try. So, kita berlari dengan kelajuan 8.50. Hampir 9. But it's okay. It's okay. Baru day 1. Setiap orang ada permulaan masing-masing. But good thing about lari dekat Putrajaya is ramai orang berlari juga. So, korang akan semangat. Korang nampak orang lari, korang pun semangat. Yes. What do you call it? Gemuruh jiwa. Gemuruh jiwa. Semangat merdeka. Yes. Tanggal 31. You guys tengok tu? Buka seawal 3 pagi. So I think it's because orang nak jogging. Tapi it's 26 August to 31st 2025. So Tapi kedai dah buka lah lampu tu. dia dah get ready nak buka pukul 3 je. Oh ya, Tapi tak tahu. tapi tak What tahu. year are we in? I'm not sure. Dia buka awal sangat sayang. I think sebab orang job nak pergi kerja. So maybe before that, people wanna singgah breakfast. Oh, Yes. okay. We are done. Yeah. Settle dah. Settle. Nampak kan perlu banyak. Penat. Ah, Tapi tak apa. tapi tak apa. So, First day. First day is Bit okay. tiring. Menarik. Best. Besok lari lagi. Okay. Nampak? Determination. Determination. Not for Consistency. anything. Yeah, just to keep fit je. Oh, by the way, cantik juga. Dia buat jalan macam ni. Cakap Korea. Cakap Korea. But okay, best. Yes. And the best part is, bila korang dah habis running kan, nak pergi makan. Keep it true. Q Bistro. Kat Putrajaya. That is why So, we tu je. ran tadi That's sebenarnya. why we lari. Sebab nak makan. Yes. So, tu je. Kita change mindset. Kalau before this, I punya mindset nak lari sebab nak kurus. Now, kita lari sebab nak makan. Now, lari sebab nak makan. Yes, so we don't feel so guilty. Yes. So, later makan banyak lah, baby. Tengok dulu. Tengok dulu. Kita tak tahu lagi nak order apa. Let's go. Jom, balik. Wah.